kita boleh namakan dia sebagai satu tempoh bertenang, dan tempoh tersebut wajib dilalui. Tempoh bertenang, dan ada juga disebutkan juga iddah dan ihdad. Ihdad ini berkabung. Tapi dia tengok pada situasi lah. Tapi kalau penceraian tu berlaku, orang kata cerai hidup, takkan ada nak berkabung. Tapi dia ada tempoh bertenang dia, tempoh suci dan sebagainya. Nanti kita akan ceritalah. Okey. Jadi iddah ni satu tempoh bertenang bagi isteri yang ditalakkan ataupun yang diceraikan, ataupun satu lagi yang kita sebutkan tadi, cerai mati. Satu cerai hidup, satu lagi cerai mati. Kematian suami, ataupun kita katakan cerai hidup tadi tu, bercerailah, ditalaklah. Okey, sama ada rujuk ataupun tak rujuk itu kita akan cerita lain lah. Okey. Jadi tempoh tersebut dijadikan sebagai satu, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, adalah tempoh yang wajib dilalui oleh isteri. Kat mana dia bercerai, kat situlah dia perlu menghabiskan tempoh iddahnya. Itu